Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Maisarah dalam siaran khas TV PSS SK Bandar. Hari ini, 22 Oktober 2025, kita sama-sama menyaksikan majlis peluncuran program Citra Remaja Unggul yang berlangsung di Dewan Ibn Sina SK Bandar. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Polis Diraja Malaysia dan Sekolah Kebangsaan Bandar bagi memperkukuh sasiah dan jati diri murid serta membanteras gejala negatif dalam kalangan pelajar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan lokasi. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Mzalina, wartawan lokasi untuk program Citra Remaja SK Bandar 2025. Program ini diadakan di Dewan Ibn Sina bermula pada pukul 7.45 pagi hingga 9.30 pagi. Program ini dihadiri oleh anggota-anggota Pegawai Polis Macang. Semasa program berlangsung, anggota polis memberi ceramah kepada murid tentang Citra Remaja. Seterusnya merasmikan program Citra Remaja SK Bandar 2025. Semua murid SK Bandar mendengar dengan khusyuk dan memberi kerjasama semasa program berlangsung. Kerjasama erat antara Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan pelbagai agensi tersedia. Hadirin sekalian. Selepas perasmian, semua murid bergerak ke bilik guru 2 untuk program tayangan. Tayangan ini berkenaan dengan buli, dadah, kes rogol dan gangguan seksual. Semua ini boleh berlaku di kalangan remaja. Hormatilah juga guru kita. Menurut penerangan video tersebut, pelbagai kes buli ada kaitan dengan kes dadah. Sekarang, saya bersama dengan adik Ivy Alisha. Bagaimana perasaan kamu dapat menyertai program hari ini? Saya sangat gembira kerana pelbagai ilmu yang saya pernah perolehi bagi program ini. Okey, terima kasih. Sekarang, saya bersama dengan Ustazah Hamni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya soalan? Apakah peranan guru dalam memastikan mesej program ini terus diamalkan oleh murid? Okey, pada pendapat saya, peranan guru dalam memastikan mesej ini terus diamalkan oleh murid. Antaranya, guru ni berperanan sebagai role model kepada murid, sebagai contoh teladan untuk diikuti oleh murid-murid. Selain itu, guru juga sebagai pembimbing dan pendorong kepada murid-murid. Guru juga berperanan sebagai pembentuk sasiah murid. Jadi secara keseluruhannya, peranan guru ni amat penting dalam membentuk sifat holistik murid agar selaras dengan program Citra Unggul Remaja. Okey, terima kasih Ustazah. Sekian sahaja laporan daripada saya, Mzalina. Kita kembali ke studio. Terima kasih kepada rakan di lokasi atas laporan tersebut. Semoga pelaksanaan program ini dapat memberi kesedaran dan inspirasi kepada semua warga sekolah, khususnya murid-murid dalam membina sasiah diri yang cemerlang. Sekian sahaja laporan khas daripada kami di TV PSS SK Bandar. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang menjayakan program Citra Remaja Unggul. Akhir kata, remaja cemerlang, sekolah gemilang, negara terbilang.